Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan buat satu perjalanan ke satu tempat yang rasanya kita semua kenal tapi mungkin tak betul-betul faham. Ia adalah lampu malam semula jadi kita, penjaga pasang surut lautan dan juga sebuah muzium senyap yang menyimpan rahsia selama 4.5 bilion tahun. Kita selalu pandang dia kat atas sana, tapi jarang sekali kita betul-betul melihat apa yang ada. Jadi, jom kita sama-sama singkap potret saintifik paling lengkap yang pernah kita ada tentang bulan. Okey, ini peta perjalanan kita untuk hari ni. Mula-mula kita akan kenal-kenal dulu dengan jiran angkasa kita ni, tengok nombor-nombor asas dia. Lepas tu kita akan travel balik ke masa lampau untuk saksikan sendiri macam mana kelahirannya yang ganas. Dari situ kita akan mendarat sekejap untuk baca sejarah yang terukir kat permukaan dia dan kita akan cari satu sumber yang paling berharga, air. Lepas tu kita akan patah balik ke bumi untuk tengok macam mana bulan ni membentuk planet kita dan akhir sekali kita akan pandang ke depan tengok apa bab seterusnya dalam kisah bulat. Bahagian 1. Jiran angkasa kita. Okey, sebelum kita selam lebih dalam misteri-misteri bulan, jom kita mulakan dengan yang asas dulu. Sebesar mana dia? Sejauh mana? Dan kenapa dia selalu tunjuk muka yang sama je kat kita? Jom kita kenal bulan melalui nombor. Jadi, sebesar mana sebenarnya bulan ni? Jejari dia lebih kurang 1,740 km. Ni maknanya saiz dia lebih sikit je dari 1/4 saiz bumi. Untuk bagi gambaran yang lebih senang, saintis NASA ada bagi satu analogi yang best. Kalau bumi ni besar duit shilling 20 sen, bulan pula cuma akan sebesar biji kopi. Kecil kan? Saiz ni penting sebab ia tentukan graviti bulan yang cuma 1/6 je dari graviti bumi. Sebab itulah angkasawan Apollo nampak macam melompat-lompat dengan slow motion kat permukaan dia. Dan sejauh mana pula jaraknya? Secara purata, bulan ni berada kira-kira 384,400 km dari kita. Nak tahu jarak ni jauh macam mana? Cuba bayangkan. Anda boleh susun semua planet lain dalam sistem suria kita, Mushtari, Zuhal, semua sekali di antara bumi dan bulan. Dan masih ada ruang sikit lagi. Jadi, walaupun dia jiran terdekat kita, jarak tu sebenarnya sangat-sangatlah luas. Jarak inilah yang ambil masa lebih kurang 3 hari untuk angkasawan Apollo sampai ke sana. Dan ni satu fakta yang cukup menakjubkan. Hubungan kita dengan bulan ni tak statik. Setiap tahun, bulan sebenarnya hanyut lebih kurang 1 inci atau dalam 2.5 cm. Lebih jauh dari kita. Lebih kurang sama laju dengan kuku kita memanjang. Mungkin bunyi macam sikit, tapi ini adalah satu tarian graviti yang perlahan tapi tak pernah berhenti yang dah membentuk sistem kita selama berbilion-bilion tahun. Nanti kita akan sentuh kenapa benda ni berlaku. Pernah tak ada tertanya-tanya kenapa kita asyik nampak corak yang sama je kat bulan? Ini salah satu salah faham yang paling biasa. Ramai orang fikir bulan tak berputar langsung, tapi sebenarnya ia berputar. Cuma caranya istimewa. Keadaan ini dipanggil putaran segera atau kuncian pasang surut. Maksudnya, masa yang bulan ambil untuk pusing atas paksi dia sendiri, lebih kurang 27 hari, adalah sama dengan masa yang dia ambil untuk keliling bumi. Graviti bumi dah kunci putaran bulan ni sejak dulu lagi, jadi dia sentiasa tayang muka yang sama kat kita. Jadi, tak ada istilah sisi gelap bulan. Yang ada cuma sisi jauh, yang kita tak pernah nampak dari bumi tapi tetap dapat cahaya matahari macam biasa. Okey, walaupun kita sentiasa nampak muka yang sama, ada satu hilah sikit. Bulan ni sebenarnya ada macam goyangan sikit dalam orbit dia. Satu olengan yang dipanggil librasi. Bayangkan macam seseorang yang cuba pandang lurus ke anda, tapi kepala dia terangguk-angguk dan tergeleng-geleng sikit. Goyangan halus ni disebabkan orbit bulan yang berbentuk bujur dan sedikit condong, membolehkan kita macam mengintai sikit kat bahagian tepi dia dari masa ke semasa. Hasilnya, sepanjang bulan, kita sebenarnya boleh nampak hampir 60% permukaan dia. Macam bulan bagi kita sneak peek sikit lah. Bahagian 2. Kelahiran kosmik yang ganas. Sekarang, kita beralih daripada apa itu bulan kepada bagaimana ia wujud. Cerita asal-usulnya bukan cerita yang tenang tau. Tapi satu peristiwa letupan yang membentuk bumi dan bulan seperti yang kita kenal hari ini. Teori utama dipanggil hipotesis pelanggaran gergasi dan ia memang macam babak dari filem blockbuster kosmik. Jom kita pecahkan. Langkah pertama, bayangkan sistem suria awal yang huru-hara. Sebuah planet purba saiz mareh yang kita panggil Theia sedang meluru ke arah bumi yang masa tu masih bayi. Langkah kedua, perlanggaran. Theia menghentam bumi dengan tenaga yang tak dapat dibayangkan, menghancurkan sebahagian besar kedua-dua planet dan melontarkan lautan batu yang dah jadi warp ke angkasa. Langkah ketiga, satu cincin serpihan yang membara lebih panas dari permukaan matahari terbentuk mengelilingi bumi. Dan langkah keempat, dari serpihan ni, melalui proses yang dipanggil akresi, graviti mula jalankan kerja dia, menarik serpihan-serpihan tu bersama.
Beribu-ribu tahun kemudian, gumpalan ni bergabung dan akhirnya menyejuk untuk menjadi bulan yang kita nampak hari ini. Jadi, kenapa saintis yakin sangat dengan cerita yang dramatik ni? Bunyi macam rekaan kan? Tapi buktinya ada pada batuan. Pertama, cap jari kimia. Bila angkasawan Apollo bawa balik batu bulan, saintis dapati DNA kimia batu tu hampir sama dengan batu bumi, terutamanya dari segi isotop oksigen. Ini tunjukkan yang mereka berasal dari bahan yang sama. Kedua, bulan pernah jadi bola magma. Bukti geologi tunjuk yang seluruh permukaan bulan pernah cair. Satu benda yang hanya boleh dijelaskan oleh haba yang teramat sangat dari pelanggaran gergasi itu. Dan akhir sekali, analisis moden terus mengesahkan cerita ni, tunjukkan dengan lebih tepat macam mana serpihan bumi dan Theia bercampur untuk cipta bulan. Peristiwa yang mengubah sejarah ni bukan berlaku semalam. Saintis anggarkan pelanggaran kosmik ni berlaku kira-kira 60 juta tahun selepas sistem suria mula terbentuk. Ini meletakkan pembentukan bulan pada peringkat yang sangat awal dalam sejarah jiran kosmik kita. Masa tu, sistem suria memang tempat yang kelam kabut dan ganas. Pelanggaran macam ni agak biasa. Tapi yang satu ni, ia telah mencipta satu ciri yang kekal dan sangat penting untuk planet kita. Bahagian 3, rekod geologi purba. Okey, lepas faham asal-usulnya yang berapi-api itu, jom kita mendarat kat bulan. Kita pakai but angkasawan kita dan mula teroka apa sebenarnya bahan binaan bulan ni. Dari permukaannya yang berdebu sampailah ke terasnya yang misteri. Benda pertama yang kita kena faham pasal permukaan bulan ialah ia diselaputi oleh sejenis tanah yang sangat pelik dipanggil regolith. Ia bukan macam tanah kat bumi. Ia macam selimut debu yang halus tapi tajam, hasil dari hentaman mikrometeorit yang tak henti-henti selama berbilion-bilion tahun. Bayangkan, batu kat permukaan yang dah dikisar menjadi serbuk halus selama 4.5 bilion tahun. Itulah dia. Ia terdiri daripada serpihan batu, mineral dan serpihan kaca kecil yang terbentuk oleh haba hentaman. Angkasawan Apollo cakap baunya macam serbuk mercun yang dah digunakan dan ia melekat kat semua benda. Kalau anda tengok bulan, anda akan nampak corak kawasan terang dan gelap kan? Ini sebenarnya dua wajah geologi utama bulan. Kawasan terang yang penuh parut kawah tu ialah tanah tinggi purba, kerak asal bulan. Ia lebih tua, lebih tinggi dan penuh dengan kawah. Kawasan gelap yang nampak licin tu pula dipanggil Maria, perkataan Latin untuk lautan. Dulu, ahli astronomi purba sangka ia lautan betul, tapi sebenarnya ia adalah dataran lawa basaltik yang besar dan lebih muda. Ceritanya macam ni. Berbilion-bilion tahun dulu, lepas kerak asal terbentuk, hentaman gergasi mewujudkan lembangan besar. Kemudian, lava dari dalam bulan mengalir keluar dan membanjiri lembangan-lembangan ni, menutupi parut-parut lama dan mencipta lautan yang licin dan gelap yang kita nampak hari ini. Dan macam mana pula dengan bahagian dalam bulan? Ia bukan sekadar sebiji batu kosong tau. Macam bumi juga, bulan ni sebuah dunia berlapis. Ia ada kerak, mantel dan teras. Keraknya lebih tebal kat sisi jauh yang mungkin menjelaskan kenapa kurang Maria kat sana. Di bawahnya ada mantel yang tebal. Kita tahu pasal ni sebab angkasawan Apollo ada tinggalkan alat seismometer yang kesan gegaran bulan. Data tu bantu kita petakkan bahagian dalaman dia. Sama macam mana gempa bumi mendedahkan struktur bumi. Dan di pusatnya ada teras logam yang agak kecil, sebahagiannya masih cair. Analogi ni memang terbaik untuk jelaskan kenapa bulan ni sangat berharga untuk sains. Permukaan bulan adalah seperti lantai muzium yang tak pernah disapu. Cuba fikir, kat bumi, angin, air, ais dan pergerakan plak tektonik sentiasa memadamkan parut hentaman purba. Tapi bulan hampir tak ada atmosfera dan secara geologi dah tak aktif. Tanpa cuaca atau geologi untuk menghakisnya, setiap parut hentaman dari kawah kecil sampailah lembagaan gergasi kekal terpelihara dengan sempurna selama berbilion-bilion tahun. Ia adalah rekod sejarah hentaman sistem suria kita yang paling tulen. Bahagian 4, pencarian air. Okey, selama bertahun-tahun kita fikir kita tahu satu benda pasal bulan. Ia kering kontang. Kering macam gurun. Batu-batu Apollo yang dibawa balik nampak macam tak ada setitik air pun. Tapi, dalam beberapa dekad kebelakangan ini, gambaran tu dah berubah sama sekali. Cerita tentang bulan sekarang adalah cerita tentang penemuan air di tempat yang paling kita tak sangka. Ini soalan yang jadi asas kepada banyak kajian moden. Bukankah bulan benar-benar kering? Dulu zaman misi Apollo memang nampak macam tu. Tapi data-data yang lebih baru yang kita dapat dari kapal angkasa dan teleskop canggih mendedahkan satu realiti yang jauh lebih kompleks, lebih basah dan jauh lebih menarik. Jadi, kat mana air ni? Ia wujud dalam dua bentuk utama. Pertama, ais yang terperangkap dalam bayang-bayang abadi. Berdekatan kutub bulan, ada kawah-kawah yang dasarnya tak pernah sesaat pun kena cahaya matahari. Suhu kat situ lebih sejuk dari Pluto.
Komet dan asteroid yang bawa ais dah langgar bulan selama berbilion tahun. Dan mana-mana ais yang mendarat dalam perangkap sejuk ni akan kekal kat situ selamanya. Kedua, dan ini yang lagi mengejutkan, kita dah jumpa molekul air di seluruh permukaan yang kena cahaya matahari. Ia bukan air cecair, tapi molekul H2O yang terikat pada butiran debu bulan. Okey, jadi kenapa penemuan ni penting sangat? Dari sudut saintifik, ia mengubah pemahaman kita tentang bulan dan sistem suria. Ais di kutub tu boleh jadi macam kapsul masa yang simpan rekod komet dan asteroid dari zaman awal sistem suria. Dari sudut penerokaan pula, implikasinya sangat-sangat besar. Air adalah sumber paling berharga di angkasa lepas. Ia boleh dipecahkan jadi oksigen untuk bernapas dan hidrogen untuk bahan api roket. Ini buka kemungkinan untuk kita wujudkan stesen minyak di bulan, menjadikan perjalanan ke Marikh dan seterusnya lebih mudah dan murah. Ia mengubah bulan daripada sekadar destinasi menjadi satu persinggahan penting ke seluruh sistem suria. Bahagian 5, hubungan bumi bulan. Kita dah banyak tengok bulan tu sendiri, tapi ceritanya tak lengkap kalau kita tak pandang balik ke arah kita. Jom kita tarik balik perspektif kita dan lihat macam mana bulan, rakan kongsi angkasa kita ni, membentuk kehidupan di planet kita sendiri dengan cara yang mendalam dan selalunya kita tak nampak pun. Kesan yang paling jelas tentulah pasang surut. Graviti bulan menarik lautan kita, mewujudkan bonjolan air di kedua-dua belah planet. Bila bumi berputar di bawah bonjolan ni, kita pun alami air pasang dan surut. Tapi ada satu kesan sampingan yang menarik. Geseran antara lautan dan dasar laut sebenarnya memperlahankan putaran bumi sikit sangat, tapi ia terkumpul dari masa ke semasa. Tenaga yang hilang dari putaran bumi ni dipindahkan ke bulan, bagi dia sikit boost dalam orbitnya. Ingat tak tadi kita cakap bulan makin menjauh? Inilah sebabnya. Tapi, peranan bulan yang mungkin paling penting adalah yang paling kita tak nampak. Ia adalah sauh graviti kita. Bumi berputar pada kecondongan 23.5 darjah yang bagi kita musim-musim yang berbeza. Kecondongan tu sangat stabil sebab tarikan graviti bulan yang besar. Tanpa bulan, planet lain macam Mushtari akan kacau bumi, menyebabkan kecondongan paksi kita berayun dengan liar selama berjuta-juta tahun. Kutub utara boleh jadi khatulistiwa, gurun boleh jadi kepingan ais, kestabilan iklim yang membolehkan kehidupan kompleks berkembang mungkin tak akan wujud tanpa bulan sebagai penstabil. Bahagian 6, bab seterusnya bulan kita. Kita dah mengembara melalui masa, dari kelahiran bulan yang ganas sampailah peranannya dalam membentuk bumi. Akhir sekali, jom kita letakkan semua pengetahuan ni dalam konteks penerokaan manusia dan tengok ke depan kepada misteri-misteri yang kita masih nak selesaikan. Penerokaan bulan ni berlaku dalam beberapa gelombang. Pertama, era Apollo yang ikonik tahun 60-an dan 70-an. Ia bukan sekadar jejak kaki. Ia tentang sains asas, bawa balik beratus-ratus kilogram batu yang kita masih kaji sampai hari ini. Lepas satu tempoh yang agak senyap, kita masuk pula era kebangkitan robotik dari tahun 2000-an sampailah sekarang. Misi dari pelbagai negara, Amerika Syarikat, China, Jepun, India, dah petakan semula bulan dengan terperinci dan sahkan kewujudan air. Dan itu membawa kita ke hari ini. Ambang era manusia baru. Program macam Artemis bukan lagi untuk lawatan singkat, tapi untuk bina kehadiran manusia yang mampan di kutub selatan bulan menggunakan sumber tempatan untuk hidup di luar bumi. Walaupun kita dah belajar banyak benda, bulan masih simpan rahsia-rahsia besar. Antara misteri yang saintis masih cuba selesaikan ialah kenapa sisi dekat dan sisi jauh nampak lain sangat, dengan satu sisi licin dengan maria dan satu lagi penuh kawak. Berapa banyak sebenarnya air yang ada kat sana dan boleh ke kita akses dan gunakannya? Apa butiran tepat bahagian dalaman bulan, terutamanya teras dia, dan apakah garis masa sebenar pengeboman kosmik purba yang membentuknya? Inilah soalan-soalan besar yang mendorong generasi penerokaan. Jadi, benda penting yang kita boleh bawa pulang ialah ini. Bulan adalah makmal terdekat kita untuk faham macam mana dunia berbatu terbentuk, menua dan berevolusi. Ia adalah kapsul masa sejarah sistem suria, buku rekod hentaman kosmik, penstabil planet kita dan platform ujian untuk teknologi masa depan yang akan bawa kita lebih jauh ke angkasa. Nilai saintifiknya memang tak ternilai. Bulan menyimpan masa lalu sistem suria dan masa depan manusia. Ia dah saksikan kelahiran planet kita dan sekarang ia menanti kepulangan kita. Ia bukan sekadar sebiji batu di langit, tapi sebahagian daripada kisah kita bersama. Jadi, bila kita pandang ke langit malam, persoalan yang kekal ialah, apakah soalan seterusnya yang akan kita tanyakan kepadanya?